Patutlah K-drama ni nombor 1 kat Netflix sekarang. Hantu boleh kacau raja Korang tengok hantu dia macam mana, Mat. Hantu Korea ni boleh tahan juga, liar juga. So ni sebuah K-drama yang paling menarik aku tonton untuk tahun ni. Setakat ni cerita yang bertajuk The East Palace. Dan aku layan cerita ni straight sambil duduk atas kerusi musuh H80 Pro aku ni. Ada lampas support, material kerusi dia mesh, tak panas. Ada pula 6D armrest. Korang boleh adjust macam mana pun, nak pusing, nak turun naik, nak ke kiri ke kanan, semua boleh. Dan yang paling best, ada footrest. Bersandar, Mat. So kita sambung balik review cerita ni. So cerita ni dia pasal kerabat di raja, pasal keluarga raja lah, yang diganggu oleh hantu. So hantu ni dia punya nakal dia kacau semua pewaris raja, dan seorang demi seorang pewaris raja ni mati. Dan raja pada masa tu risaulah, mungkin tak ada pewaris yang akan menggantikan dia. Dan mula-mula tu dia pun tak percaya yang hantu punya kerja. Dia tak percaya lah semua benda-benda mengarut ni. Tapi sampai satu masa ia pun kena kacau. Dan pada masa tu dia cari seorang macam pawang lah, orang pakar untuk selesaikan masalah ni, dan cuba bunuh ke tangkap ke hantu tu, buatlah macam mana pun. Dan seorang pawang muda ni, dia ni diarahkan untuk cari hantu ni. Dia memang hebat lah, dia boleh nampak hantu, dia boleh masuk ke alam roh. Dan bila dia nak tangkap hantu ni, ada macam-macam benda rahsia pasal keluarga dia raja ni yang dia dapat tahu. Ada benda sebenarnya yang berlaku dalam keluarga dia raja ni, sejarah-sejarah lampau dia. So benda ni yang jadi menarik. Di samping tu bagi aku cerita ni yang buat dia jadi menarik, sebab aku rasa macam aku tengah layan game kegemaran aku. Dia punya camera work dia, sinematografi dia, bila part dia lawan hantu tu, Mat. Kalau kau tengok dia punya bilah pedang dia bergerak-gerak, ada reflection sana sini, kamera berpusing-pusing. Lepas tu dia punya CGI dia memang menarik lah. Seolah-olah macam kau tengok cerita Kingdom. Tapi Kingdom aku suka lagi. Yang ni dia punya kehebatan cerita ni daripada sudut visual dia. Tapi yang best pasal cerita ni bila tengok dia punya fighting scene lah. Bila lawan hantu-hantu ni, hantu pula macam-macam jenis. Ada yang tak ada kepala, keluar akar-akar. Ada yang macam nonek kecil je, tapi nakal juga hantu tu. Ada hantu macam Pontianak pun ada. Tapi hantu ni semua power-power dan perlu dilawan lah. Dan bila lawan tu, Mat, dia punya melompat sana, berpusing sana, kamera pula pusing. Ada pula macam-macam efek lagi. Dan satu lagi benda yang menarik, sebab korang akan tertanya-tanya, adakah raja ni jahat ataupun baik? Tapi bukan dia seorang yang jahat lah. Ada juga beberapa karakter lain. Ada ratu seorang ni. Tapi apa yang dia orang buat sebenarnya? So kat situlah yang jadi menarik pasal cerita The East Palace ni. Dan cerita ni korang boleh tengok kat Netflix, nombor 1 dekat Netflix sekarang untuk TV shows. Dan ya, macam biasa rating aku untuk cerita ni korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So apa pendapat korang tentang cerita The East Palace ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.